Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Bravo Fishing Channel. Okey guys, untuk video hari ni aku turun kolam ni. Ni turun kolam belah Sungai Jagung ni, Sungai Petani. Hari ni aku turun kolam KS3, kolam Simpang 3. Okey, kita cuba nasib hari ni hari Ahad kan. Ni aku baru sampai okey 10 dah. Kolam buka di sini 24 jam. Jadi hari ni aku macam biasa kalau aku turun kolam Sungai Jagung ni aku akan guna SP dengan aku bawa juga udang kopek. Kita try tengok yang mana mau kan. Kita cuba nasibkan ni, semoga ada rezeki yang ni dan ada video untuk tontonan nampak ni kan. Okay, yang mana baru jumpa channel aku macam biasa tekan butang subscribe, like, comment dan share. Yang support aku selama ni aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okay, tengok cuaca hari ni alhamdulillah nampak cerah. Kemarin hujan juga, kemarin hujan malam. Petang hujan, pagi cuaca elok, petang dah hujan kemarin. Hari ni setakat lah tengok cuaca cantik, alhamdulillah, minta panas lagi kan. Semoga ada strike ni dan ada video untuk ni dan semoga bergasa, insya-Allah ada rezeki kan. Okay, kan macam biasa lagi aku bayar dulu, aku masuk dalam, kita standby apa, kita set up. Aku akan update kat dalam lagi. Okay, stay tune. Okay, kita jumpa kat dalam ni. Assalamualaikum. Okey, ni aku kat kaunter. Kalau boleh tengok harga tiket untuk kolam ni 3 jam 50, deposit RM20, 5 jam 60, deposit RM10, 8 jam 60, 8 jam 30, naik 50, 19 7 pagi. Ni lepas ada pesta-pesta ni waktu pelepasan ikut hari dan ada pesta-pesta dia. Ni tengok. Ni okey 10 pagi geng tu. Sama tengok depa duduk tengah lepas ikan. Orang boleh kata ramai juga, ada kot dalam 10 orang. Saya cuba tengok, semoga ada rezeki kan. Saya tunggu mereka lepas ikan tak tahu mereka lepas ikut urut lah. Orang tak apa dah sebab lah awal lagi baru ke 10. Mereka lepas ikan mungkin dalam 5 ekor. Cakap tak sak ni. Okay, stay tune. Saya masuk dalam, aku update lagi. Stay tune. Okey geng, setup aku macam biasa. Ni kita pakai apa? Dewa Salamandura. Aku pair dengan Lunastic untuk seri. Yang ni macam biasa 514 heavy. 514 heavy kan. Hari tu ni aku pakai jig head daripada set bro 7 gram. Hari ni aku pakai Kaidoku kan. Kaidoku SP Kaidoku. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try first cast. Kita pakai SP dulu kat ni kan. Kami SP tengok. Kita cari kat apa? Cari kat repack ni ada kat ikan. Tak saat aku 10 depa lepas ikan, aku tengok cakap putih besar-besar tau. Cakap putih sekilo lebih 2 kilo ada tu lepas ni. Mana tahu dia main dari belakang ni, kita cuba cari tengok. Banyak main bottom yang main ni. Cakap lah aku seorang duduk casting. Kita boleh ronda-ronda cari dulu. Repack ni ada masa lah, time dia kena masuk. Kalau tak ada kita pusing dulu cari kat lain. Kita try casting 2-3 kali. Kalau tak ada kita pindah peta lain, sekejap kita main balik. Repack ni kalau ada mesti dia ambil kan. Ni aku masuk 5 jam RM60, deposit RM10 bayar RM70 lagi, nak keluar lagi cukup 5 jam, keluar lagi bagi depan receipt
bagi kat mereka receipt. Mereka akan bagi balik RM10 kita. Kalau macam apa nak tambah, hampa tak mau ambil RM10 tu, hampa lajak tu hampa lajak lagi 2 jam. Jadi 7 jam, jadi 7 jam lah, 7 jam dia kira 70 lah. Okay, kita try dekat ayak ni tengok, pasang ayak ni, pasang kipas ni, lalu dekat pasang kipas ni dia akan main. Kita try tarik seseluruhan SP kita. Lalu lepas ni mesti dia ambil ni. Oh, lagi. Aduh, alhamdulillah. Kecil ni. Geruk-geruk geng. Alhamdulillah. Ikan tu lucu geng. Geruk-geruk geng malah. Tak apa kita tak dulu geng. Ikan yang pertama ni. Alhamdulillah geng. Yang geruk-geruk geng malah. Meski patut dia balah kabut tu. Okey, dia tarik geng. Okay, kita tukar SP lah kan. Kita pakai Green Timun. Kita try tengok pakai Green Timun ni. Tengok menjadi gerak sebab tengok kolam belah-belah Selangor dia pun banyak pakai ni dengan belah Johor. So pakai Green Timun ni kolam. Kita tengok kat kolam ni dia mau mencakut tak mencakut kan Green Timun. Bismillah, sekah untuk SP Green Timun. Oh, ikan galak tu. Tuh di tangan tu, tuh di tangan. Sao? Sao? Memang ketuk depan ni. Depan depan hidung kan tu. Oi, dekat depan tu. tak ada nak buat ni. Ayat.
ada macam ada ambil ni. Oh, ada. Alhamdulillah ni. Alhamdulillah geng. Waduh geng. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Udang kopek geng. Alhamdulillah geng. Bagung. Aduh. Okay geng. Alhamdulillah geng. Berapa kilo datang geng. Waduh. Dia ketuk seluar. Dia besar ni, dia ketuk memang seluar. Seluar dia ketuk. Dia nak ketuk dia kena. Alhamdulillah geng. Okey geng, jom kita cari lagi. Tadi aku pakai udang kopek geng. Aku tak tunjuk lah. Buat udang kopek. Ni aku pakai udang kopek kak. Macam biasa kita pakai ni, tapi aku pakai JH 5 gram. Dia dah step bro. Jom kita try geng. Semoga ada rezeki geng. Alhamdulillah geng, dapat lah. Ketukan seluar tapi dia ambil tadi. Ni tak ada, dia ambil seluar, dia seret. Ada yang banyak. Alhamdulillah geng. Kita cari lagi. Semoga ada rezeki geng. Alhamdulillah. Oh, wang. Aduh. Wang. Betul. Ski. Air cepat. Balik dia ni dia tinggi tu. Kan. Jaga tali kanan. Oh, wah. Ya. Okey, main muka buat pelari bangku tu je. Okey. Boleh jaga tali dah. Alhamdulillah. Kan so pasti. Alhamdulillah. Alhamdulillah geng. So pasti. Dan mau SP. Tak SP sikit lah.
nak cari ni depan ni. Tu. Garang. Wah. Pakai HP lah. Sama. Tiga ekor. Good. Ekor. Ini ekor ni. Alhamdulillah. Dia makan beli Orang yang tangguh tu pandai. Dia sang. Perhati. Rumah udang hidup. Besar tadi aku dapat tadi 3 kilo 100. 3 kilo 100 ni. Tu pada weh. Alhamdulillah. Macam ni aku tolak ni. Aku balik 2 ekor lah. Okey. Tahu balik ni ni geruk-geruk sekok. Geruk-geruk sekok dengan sekar sekok. Ni kita balik 3 sekok dah. Okey geng, untuk hari ni tekan ni je. Untuk hari ni geng, casting di kolam KS3 Sungai Jagung, Sungai Petani geng. Alhamdulillah geng, macam mana tengok, alhamdulillah rezeki hari ni geng. Aku dapat 3 ekor, sekok lucut, 2 ekor makan so plastik, sekok makan udang kopek. Yang makan udang kopek tu gorgon geng. Gorgon saya 3, dia macam mana tengok 3.1 kilo. 3.1 kilo ikan tu aku tolak balik sebab besar lah. Aku ambil 2 ekor tu lah. Aku ambil ikan cakap kecil tu 1 kilo lebih. Satu dengan gerut-gerut. Yang tu aku bawa balik untuk makan. Yang tu aku jual balik 3 kilo. Dia ambil 3 kilo 100. Dia ambil 1 kilo RM10. Dapat RM31. Alhamdulillah. Kira aku main kolam ni aku bayar separuh lah. Rezeki ni alhamdulillah geng. Cuaca pun cantik. Dari pagi tadi lah pukul 4 lah geng. Pukul 4 dekat pukul 4 lah aku keluar ni. Cuaca cantik, dia tak panas, tak mendung. Kira dia tengah-tengah, kira okey lah, tak panas, tak hujan, kira macam tu lah. Dia mendung. Cuaca cantik, tapi kalau cuaca panas lagi memang ikan. Hari ni memang ikan bekerja sama. Syakat banyak naik. Dekat area area kipas tau. Dekat pipe belakang sekok pun tak ada naik. Dari pagi, dari aku masuk dari pagi tadi aku tanya dia masuk awal kan. Dekat area pipe belakang memang tak ada langsung, tak ada ketuk langsung ni. Dia makan area kipas lah, area kipas belakang. Area alok kipas tau. Semua makan sekak makan situ. Geruk-geruk pun makan dari situ. Geruk-geruk naik, aku dah dapat sekok, abang tu dapat sekok. Geruk-geruk naik 3 ekor tadi. Alhamdulillah ikan kira bekerja semua ni. Aku dah keluar ni lagi. Depa stay ni mesti ada lagi dapat sebab memang banyak syakat naik area kipas tu geng. Rezeki hari ni kemarin aku tanya ada abang tu masuk kemarin. Dia masuk kemarin ikan banyak lagi tak naik. Tengok gorgon tadi naik 2 ekor, aku dapat sekok, abang tu dapat sekok. Abang tu mendapat 3 kilo lebih kau. Lebih kurang ikan saya aku lah. Alhamdulillah. Kira ni ikan start makan. Okey geng. Aku harap hampa enjoy dengan video kali ni. Okey geng, macam biasa tekan butang subscribe, like, komen dan share. Yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Okey, insya-Allah ada rezeki umur panjang. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.